Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Nuri mengucapkan ribuan terima kasih atas kunjungan semua sahabat-sahabat, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Seperti yang kata tadi, saya bekas juga seorang guru. Ketika itu dia muda-muda, bujang-bujang, ya. Apabila saya dapat tawaran pergi ke Megapuri, pukul 9 dapat surat. Pukul 11 saya tunggu guru besar tak masuk-masuk. Pukul 12 saya letak jawatan. Jadi kisah lama lah. Kalau itu RTC kan. Untuk makluman, ini adalah projek yang pertama, ya, yang pertama, ya, seluruh Malaysia dan tunggal di Malaysia. Cakap jauh, Pioneer project, kata orang Jawa. First in Malaysia, tak ada pesaing di Malaysia. Saya alone. Kami menanam beras wangi, ya, luas 580 hektar. Itu kita jual sepanjang 6 bulan. Dalam masa 6 bulan kita baru agak kerup, mesti habiskan sebab yang baru akan sampai. Jadi mau tak mau, maulah. Kami tidak ada jual di kedai. Sebiji beras pun kami tak jual di kedai. Ini baru saya baru meeting dengan pengarah Bernas Sabah, Datuk apa kata dia? Saya pun lupa nama. Ada dari Sabah, 2 orang Datuk. Okey, nasib baik ni lambat sikit. Kalau masa dia ada tadi kan, bingung saya nak melayan sedang. Okay. Saya tidak ada jual di kedai sebab beras saya tidak ada bahan pengawet. Bila tak ada pengawet, ya, saya jual melalui TikTok dan Shopee. Kenapa saya jual di TikTok dan Shopee? Sebab saya yakin korang semua tidur dengan handphone. Betul tak? Ngaku tak ngaku? Pasal Datin pun sampai sekarang tidur dengan saya, tegur kan 2-3 kali kan. Dia kata apa salahnya dia tidur dengan saya, kan? Kau lebih susah dari aku. Itu memang Tommy, kan? Tommy ni tak ada sama juga Jawa. Mana yang Jawa ni kau tahulah Jawa. Jawa ni macam bebek tau. Bebek tau? Titik Jawa. Titik Jawa tu kalau minta jalan, satu melintas, dia belakang semua ikut saya berani meletakkan jawatan sebab saya yakin industri beras ni boleh cari makan. Okay? Li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Pada petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang kepada yang berusaha, Tuan Haji Adham bin Alias selaku yang diketua 5PM di Selangor dan barisan datang kuasanya, juga kepada yang dihormati Puan Haji Samsiah binti Haji Jamaluddin, yang terlibat dalam pengurusan kahwin ini. Dan seterusnya kepada yang mengerti Cikgu Saud dan penyedia pawai daerah Sabak Benang. Ini sebenarnya Cikgu Saud ni dia pernah mengajar di Sekolah Kebangsaan Kulai. Sila bangun. Dan Sekolah Kebangsaan Kulai adalah sekolah yang pertama saya sekolah di situ. 1991, sekolah papan, sekolah papan. Dan ramai daripada murid sekolah Kebangsaan Kulai menjadi
berusaha, pengetua, penyedia, pegawai, termasuklah saya, hasil produk dari sekolah Kepulauan Kulai, sampai kemari tak disangka-sangka, dan ramai daripada ahli rombongan yang turut serta dalam rombongan ini adalah orang Kulai. Sama ada orang Kulai, orang oil palm ke, orang Bandar Tenggara ke, orang Senai, saya orang Senai, orang Senai, sekolah di Kulai, macam itu. Dan seterusnya kepada mereka yang bertanggungjawab dalam pengurusan pawai dan juga PM, peringkat negeri, peringkat daerah dan juga kawasan, saya bagi pihak 5 PM kebangsaan ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada pengurusan yang cemerlang pawai ini, dan di antara institusi organisasi yang aktif dan nampaknya hasilnya yang kita lihat pada hari ini. Dan ini juga dengan gabungan kerjasama pawai dan juga 5 PM yang dianggoti sepenuhnya yang diurus sepenuhnya oleh pesara-pesara kerajaan dan juga pendidikan. Dan apa yang saya dapat maklumat, kebanyakan pawai ini diurus oleh mantan-mantan guru, pesara guru. Sebab bila kita sebut guru, dia terlibat dengan pengurusan institusi pendidikan, daripada bilik darjahnya kepada pengurusan padangnya, pengurusan berbagai-bagai, termasuk juga kemanusiaan dan kemenjadian manusia yang mengurus negara kita pada hari ini. Jadi saya mohon banyak maaf kerana lewat dan lambat tapi selamat. Lewat lambat tapi selamat. Kerana ini hari pertama daripada Johor Kulai bertolak pada 3 pagi. Itu 3 pagi pasnya. Orang yang datang pukul 12 ada, pukul 1 ada, jadi tak tidur semalaman. Jadi bila tidur semalaman tu sempat juga dalam bas, bila kena goyang kiri kanan dapat juga tidur. Dapat juga tidur ayam. Dan terima kasih kepada pemandu bas dengan pemandu pelancong yang sabar, yang sabar melayani kira-kira pesara. Dan dalam pada pengurusan 5 PM pusat akan mengadakan mesyuarat Exco yang keempat di Johor Bahru, Hotel New York Johor Bahru. Serah dijangkakan seramai 40 orang jawatan kuasa terlibat. Kehadiran mereka bermula pada 9 hari bulan 2 hinggalah 11 hari bulan 2 Februari ini, dan ada juga yang melancong ke Singapura atas perbelanjaan sendiri. Dan untuk makluman, ahli jawatan kuasa Selangor dan juga pawai ini yang berbahagia, yang berhormat Datuk Jafni bin Abu Syukur, pengurusi jawatan kuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan, sudi untuk menaja sebahagian daripada mesyuarat tersebut.
Beli, jangan tak beli. Dia menyesal beli, jangan menyesal tak beli. Kita datang jalan jauh. Jadi kan, orang sini pun tak dapat buat. Cikgu PJ jadi cikgu seni. Sekejap. Macam tengah minyak kereta. Bukan. Tengah lagi bukan sikit. Bagi lagi sikit. Lama bebe akan darah begitu. Aku tengah buat kau bagi. Tua betul lah budak ni. Tekan buat. Jangan kasar banyak, rambut sikit. Jangan marah. Kena sangat tu. Kau suruh aku tangkap bola, lepas tu suruh buat belakang ni. Lebih lah. Okey. Dapat adik-adik begini mampus aku. Okey, cukup tinggi dia. Okey, boleh masuk tangan dalam kan? Tangan Datuk. Dia ajar ni. Dia kakak tu. Ini dah boleh buat cawan ni. Tanya kita tuan, awai. Kerja sini. Ayo. Ayo. Kalau orang Johor Ayo. Orang Kuala tak panggil air. Ayo. Kan? Ya? Water. Lawak pula dia. Dah tak ada kerja kan? Orang Indian. Lama Datuk ajak pergi tak pergi. Nanti lah. Wah. Ini masa-masa buat kau ambil walik lah. Dia diam. Dia bukan makan getah. Dah. Bibir dia pula. Audition kan? Ya, haluskan dia. Sampai Haji Tasuki pun senyum. Tawa je tu. Jadi Oh, seni PJ boleh pergi. Okey. Dah berhentikan ni. Buat manual. Belum? Tak lawan Datuk punya lagi. Tak apa, Datuk dia kasar aku jalus. Kanan kiri dulu, kanan kiri. Jangan nanti Haji Tasuki edit dia hilang dia. Dia hilang suara. Macam khusus ada eh. Macam apa aku suruh buat kan? Buat. Jadi orang PJ buat seni jadi juga. Ayan kan. Adik-adik punya permintaan.
tengok lengkuknya berapa tu. Tak apa, Okey, 10 okey, orang punya bentuk rokok. Okey. Potong-potong. Oh, buat tapak dulu. Oh, buat ni. Bagi dia rapi sikit. Oh, ramping sini sikit. Kanan kaki. Wah. Okey, okey. Lagi. Expert di depan. Kan? Sini. Tu dia. Sikit. Nasib baik tak jadi teropong. Bedung elok tu. Hari ini dengan 33 peserta ni kita dapatlah berjemaah di Masjid Ubudiyah. Selama ni kita tengok dekat kalender je. Hari ni dapat kita dapat berjemaah di situ, dapat tangkap gambar dan sebagainya, dan juga pergi istana Sultan Perak, dan sebenarnya hari ni kita dapat kat sini. Dan di sini di restoran Hati Tom Yum. Cawangan tu boleh ambil gambar tu Haji Dasuki. Tapi yang ada Hati Tom Yum dan di sini pun ada pilihan bantuan Cik Wan dengan P sebab saya jangka saya nak bawa pergi makan apa ni kicau kerang bila ke situ memang payah, parkingnya jauh dan gerainya pun tak banyak. Kalau kita pergi kat sana macam malam tadi sampai hilang selera. Sebab itu kita nak stand. Sila. Sila bangun. Tepuk tangan. Berdiri dulu Masnya. Ajar Norizan. Silakan. Ajar Simah. Haji Dasuki. Ajar Fatimah. Ajar Zaitun. Ajar Ali Batun. Haji Muzarin. Ajar Saiti Matona. Tuan Zainab. Ajar Sima. Mereka ni ke depan cuma nak punya penting. Tuan Noriza. Silakan. Kita ucapkan supaya rezeki sihat tubuh badan, supaya kita dapat bersama-sama melayani perjalanan
untuk jemaah secara berkumpulan pada masa-masa akan datang, insya-Allah. Bila surat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wassallam Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لي أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب العافية وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب صحته وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين اللهم سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق ودومة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أعلن علينا في سكرات الموت والنجاة منا والعفو إن نسأل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا حسبي الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في شعبان وباركنا رمضان وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم منكم. Untuk para tetamu yang akan kita itu. Ada juga yang nama kita sebut bukan kan? Bukan tapi itu masukkan dalam gas. Sini. Untuk yang lain-lain jangan terjadi secara tak langsung, yang lain juga boleh bersama. Buat lagi. Ada. Jadi kedua, jadi ketiga. Ini bulan 5 bulan 6 lah. Bulan 6 sampai bulan 8. Bulan 6 tak ramai, bulan 6 berundang aja. Alhamdulillah. Video. Selamatkan kalian. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu semua. Allah selamatkan kamu. Jeng. Allah selamatkan kamu. Amin.
ni 5 kotak 20. Tapi ada. Kurang lebih 1 kilo. Pak, tak 3 20 ringgit. Ini kakak kita lagi. Senang ini sih. Ke atas bas, atas. Sampai rumah boleh masuk petik. Ubi nak ubi, jambu boleh. Mau ubi pun ada. Action. Inilah dia hasil tangkapan memukat